Kita ni sebagai manusia mesti akan ada andaian kita terhadap orang punya karakter berdasarkan rupa. Apa-apa pun kita tak ada lari daripada lumrah mengagak perangai manusia berdasarkan muka dia. Sebab dia adalah naluri survival kita daripada dulu lagi. Pengalaman lampau kita juga kadang-kadang boleh bagi kita andaian terhadap seseorang. Apa pun, dalam video kali ni aku nak cerita tentang perangai orang yang aku tak expect berdasarkan muka ataupun rupa ataupun penampilan dia. Masa aku kecil, aku satu time dia ada festival berdekatan dengan rumah aku. Tak silap aku, dia festival jet dan kapal terbang. Aku seronok masa tu nak pergi bukan sebab jet, tapi sebab nak tengok movie percuma dia orang pasang dekat TV. Dan masa ni aku ternampak ada satu maskot beruang ni, dia comel. Semua budak-budak tertarik dan nak datang dekat dengan dia. Dia ada daya pemikat. Sampaikan masa tu dia dah nak habis shift kod ataupun dia nak ke tandas, dia larilah pergi belakang tempat event tu. Budak-budak ni dia tak boleh nak buat bincang masa tu. Tapi itulah budak-budak biasalah kan. Dah tarik kita lepak sedap-sedap, pergi caw gitu je. Dia orang pun mengekori lah abang beruang tu. Abang beruang tu apa-apa lagi tak tenang member. Dan bila abang tu dah dapat point selamat dekat belakang kemah event semua tu kan, dia pun buka lah topeng dia. Dan alangkah terkejutnya budak-budak tu sebab alah, ingatkan beruang betul? Tak adalah. Budak-budak tu terkejut sebab muka abang bear tu tak secomel macam masa dia lahir. No. Just kidding. Muka dia nampak macam sedikit garang. Budak ni lepas nampak tu, dia orang pun lari lah sambil tergelak-gelak. Mungkin seronok kot dia orang dapat tengok orang buat face reveal. Aku pernah sekali join aktiviti persembahan pentas. Dan masa tu aku kena pakai maskot. Masa tu dekat atas stage, aku tengah bersedia lah untuk persembahan. Dan lepas tu je dia panggil lah masuk seorang-seorang macam pembantu pentas. Ada seorang abang ni muka dia macam nonchalant sikit. Dan aku rasa mungkin lah abang ni kerja backstage kot. Muka abang ni macam muka orang-orang yang pandai main-main wayar. Tapi apa-apa pun yang penting, dia ni ramah lah. Kau sembang sepatah, dia boleh lah reply 2 patah. Tak adalah standard macam orang yang tak nak bersosial tu kan. Kau cakap sepatah, abang first time ke datang sini? Oh, samalah. Apa yang nya bang? Dik, saya tengah cakap dengan mak saya ni, jangan kacau boleh tak? Dan masa nak start persembahan tu, alangkah terkejutnya aku bila abang tu naik pentas dan dia pakai kostum cute telinga arnab. Dan dia melompat-lompat joget dengan profesionalnya macam Gegar Vaganza punya backup dancer. Tapi muka dia masih nonchalant weh. Aku macam tak boleh nak serius tengok muka dia. Adalah nonchalant sepenuh masa. Adalah dia senyum sikit kadang-kadang, mereka-rekah lah pipi dia. Tapi masih aku tak boleh lupa muka dan perbuatan dia tu macam sangat-sangatlah tak serasi, tak synchronize. Macam dia puppet tengah kena kontrol. Ke dia memang kena paksa? Kau boleh joget tak? Tak bang, saya ni bukan orang joget-joget bang. Saya tak biasa. Setengah jam joget saya bayar RM1,000. Last story aku ni pasal seorang doktor. Cerita dia ni jadi masa aku kena jumpa doktor lah. Masa ni aku tak ingat aku sakit apa. Yang penting bukan sakit mental. Aku sebenarnya lagi boleh ingat tau apa yang doktor ni buat dekat depan aku. Memori dia terlekat dalam urat otak aku yang paling dalam. Doktor ni dia muda dalam baya-baya aku gak. Dan masa mula-mula doktor tu cek-cek dan cakap lah benda-benda doktor. Nafas okey, mata okey, bonjolan di rambut pun okey. Apa yang aku nak cakap ni adalah doktor kan, kita pandang tinggi, kita respect kat dia. Kita rasa diorang ni macam ambil serius dengan kerja diorang dan mana main-main macam aku ni. Yelah, aku ni tak serius sebab aku buat kartun je, bukan selamatkan nyawa manusia. Kecuali lah kau sakit dan anak encik akan sihat kalau dapat tengok video Zoom. Bang, mai sini pasang TV 4K jap. Lepas habis dirawat doktor tu, aku kena tunggulah dekat luar untuk ambil ubat. Dan doktor tu pun keluar daripada bilik doktor nak ke tandas kot. Dan dengan tiba-tiba doktor tu pun berjalan menjengkit-jengkit, melompat-lompat macam budak-budak bila nak pergi playground ataupun nak beli mainan. Macam kita lah kan, kadang-kadang lepas keluar lift, kita dah balik rumah, kita pun macam tak ada orang perasan, lompat-lompat je lah kan. Kita kan, ke aku seorang. Cuma dia pelik sikit sebab aku baru jumpa doktor tu dan doktor tu sangat-sangat serius bercerita tentang kesihatan aku. Dia macam polis tengah cerita pasal satu jenayah yang berat, tiba-tiba dia keluar daripada bilik meeting dan dia tu lompat tergedik-gedik. Benda ni tak salah pun, benda ni normal. Cuma aku rasa macam benda tu kelakar lah. Dan dia memecahkan aku punya andaian yang semua doktor kena serius. Sedangkan masa aku kerja company animasi dulu pun ada je staff animasi yang buat kartun habis kelakar, tapi muka dia serius je. Mungkin muka dia serius tapi jiwa dia sebenarnya teletubbies. Macam doktor ni pula, muka dia nampak intelektual dan serius tapi hati dia macam SpongeBob. Aku rasa kalau dia perasan aku, apalah reaksi dia masa tu kan. Konklusi dia, aku rasa kita tak boleh pun nak menilai orang daripada rupa, perangai, kerja ataupun karakter dia online. Dan kita kena pecahkan stigma yang muka penentu orang tu baik ataupun tak. Banyak je orang baik muka dia gangster, ataupun orang jahat muka dia macam K-pop. Jadi janganlah menilai buku daripada covernya, kecuali lah buku komik Sumi Azil nanti. Assalamualaikum dan hai semua. Pertama sekali aku nak cakap terima kasih kepada datang ragam raya hari tu berjumpa aku dengan Wan. Walaupun raya lagi seminggu je dah nak habis, korang masih boleh dapatkan Sumi Cookies yang sekarang dijual juga dengan combo bersama Sumi Koko dan dengan
dengan pembelian tu akan dapat percuma keychain. Promo combo percuma keychain ni terhad. Kalau habis promo combo ni, habislah percuma keychain ni. Dan bulan 5 nanti, 29 bulan 5 2026 hingga 7 Jun 2026, aku dengan Wan akan buka booth dekat PBA KL bertempat di World Trade Center Kuala Lumpur. Daripada 10 pagi sampai 10 malam, aku akan menjual komik aku buat julung kalinya ni diterbitkan di bawah penerbitan Sumi Azil sendiri. Ada juga Sumi Plushie Limited Edition. Bukan tu je, aku ada plan beberapa merch lain, tapi kalau sempat, aku akan bagi tahu kemudian. Booth kita orang ni akan bertempat di S603C yang berada di Aras 3, Dewan Tun Razak 3. Jomlah datang ya, memeriahkan dekat booth kita orang ni dan dapatkan komik dan barang-barang kita orang. Okay, bye.